Israel ini adalah pelanggan besar mereka. Jadi apa seterusnya? Dengan peningkatan negara yang mengiktiraf Palestin mencecah 157 negara, ini secara tidak langsung boleh menyebabkan tekanan diplomatik ke atas Israel semakin meningkat. Tapi realitinya di lapangan, rakyat Palestin di Gaza masih berdepan kebuluran. Keluarga hilang tempat tinggal dan warga tebing barat West Bank terus hidup di bawah occupation walaupun tiada Hamas di situ. Jadi untuk mendapat military intervention, kita boleh lupakan sahaja. Nuclear power Israel dan US masih backup Israel. Bukan itu saja, sistem kuasa veto UN oleh permanent members juga adalah sistem yang telah lapuk. Jadi pertambahan dalam pengiktirafan negara Palestin itu hanyalah sebagai simbol saja tanpa tindakan lanjut seperti sanction, sekatan, embargo senjata ataupun penarikan balik duta. Jadi ini semua hanyalah sebagai symbolic recognition yang tak boleh mengubah keadaan di Palestin.